Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ni hari Selasa. So, hari ni saya nak kupaskan isu kenapa ramai di kalangan kita yang turun berat badan tapi selalu tak berjaya. Okay. Selain daripada kita tak boleh nak kawal nafsu kita makan, ada juga sebabnya daripada orang di sekeliling kita. Contohnya macam kawan-kawan, family, anak-anak. Bukan diorang tak support. Cuma diorang mungkin belum adapt dengan perubahan yang cuba kita nak lakukan. Okay? So, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita kena betul-betul ada azam yang kuat. Yang betul-betul azam yang kuat untuk kita capai apa yang kita nak tu. Yang kedua, kita kena terangkan kepada keluarga, kawan-kawan dan orang yang terdekat kita tentang mission kita. Okay? Dan yang ketiga, kita kena tahu dan kita kena yakin bahawa apa yang kita nak tu akan tercapai. So, mental sangat penting. Alright? So, saya harap benda ni menjadi motivasi pada you all untuk teruskan berjuang. Okay? Alright, bye. Assalamualaikum.